nasi dalca. Nasi jatuh. Nasi kenuri senang. Nasi kenuri. Nasi hujan panas. Yang ni bagi ayam goreng lah, faham? Faham? Okey, lepas tu Nak nak bawang korea goreng korea dengan bawang goreng. Okey. Kuah campur. Nampak semua? Buat semua. Ini dalca. Jatuh. Ni Pak Haji masak semua sendiri ke? Ya, saya sendiri. Pak betul dah sini ke? Oh. Biar apa? Betul je. Okey, kuah campur. Ada pok semua. Boleh. Ni kuah apa cik? Ayam gulai. Ayam gulai. Ayam gulai. Kurma kambing. Ayam masak merah. Kuah daging. Ya. Kuah madu tak? Boleh. Kuah madu. Lagi kambing. Kambing. Tapi mana? Usuk ke? Usuk boleh? Boleh? Boleh. Okey. Macam ni apa cik? Cukup tak mau ni? Nak bawang tak? Boleh? Nak bungkus makan ni? Makan. Allah, tak apa. Tak apa boleh. Dua-dua. RM22. Ya, ya. Okey. Kurma campur ah? Kuah campur. Bawang goreng tak? Bawang goreng. Boleh. Bawang goreng dengan acar timun. Stop. Okey, cukup. Ayam masak rempah madu. Ayam masak merah. Kambing kurma. Gulai ikan. Sotong masak rempah. Ayam gulai. Ayam goreng. Peria goreng. Bawang goreng. Nasi terbentuk. Nasi putih. Dan syek. Insya berapa ini? Ini 35. Harga sampai 30. Ayam masak merah. Lagi hitam. Lagi hitam. Dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Bayar pas. Pada tunggu kali 17. 17. Nak makan. Macam ni apa cik? 40 tu. Ni RM18, ni RM22. Ya, ya, ya. Sini tutup hari Sabtu ya. Dekat tu jatuh. Ahad sampai Jumaat. Jumaat dia ada nasi berani. Itu menu lagi Jumaat. Nasi berani, nasi dalca, nasi betul, dalca kambing. Semua Jumaat. Gulai itik, semua Jumaat. Buka pukul 10.30 sampai 4 petang.